Setelah bercerai ayah dengan mak, anak nak duduk dengan siapa? Atau perlu berlawan di mahkamah? Tak perlu berlawan. Hadanah, hak-hak duduk ni ialah dapat kepada mak secara automatik. Siapa tu? Anak yang belum sampai 7 tahun. Okey, dia ada 4 orang anak, satu sudah lebih 7 tahun dah darjah tingkatan 4. 3 orang lagi 6, 4, 1. 6, 4, 1 ni belum 7 tahun. Automatik duduk dengan mak. Bila? Kalau mak nak. Kalau mak bagi kat ayah, dapat kat ayah lah. Okey, tak perlu berlawan pun. Okey, yang dah tak dapat kat mak ni jika mak berkahwin dengan suami baru, atau mak nak berbalik pindah ke Johor baru jauh, maka hilang hak penjagaan, dapat kat ayah. Okey, atau mak itu tidak sesuai memelihara anak, seperti mak penagih dadah atau penjenayah dan sebagainya, maka ada putusan mahkamah boleh ambil hak pembela tadi, beri kepada ayah. Okey, jadi kalau tidak ada masalah, ayah tak ada masalah, mak tak ada masalah, anak yang belum 7 tahun dapat kat mak. Nafkah atas ayah. Okey, yang sudah 7 tahun dan ke atas, mahkamah akan tanya budak tu. Nampak? Nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Dia pak ni kata nak duduk dengan ayah. Dengar dia hakim, duduk dengan ayah. Ketung katok tukar tu, ketung Stanley tu boleh ke ayah. Faham? Nampak? Ini tanya, panggil dia, tak panggil ayah, panggil bab. Bab lah. Kau pandang mu nak panggil apa pun. Tapi dia tanya. Anak kedua pula, darjah 7, darjah 6. Darjah 7. Darjah 6. Darjah 6. Adik, nak duduk dengan ayah ke nak duduk dengan mak? Duduk dengan mama. Boleh ke mak? Faham lagi? Tu cara dia. Ada sabalah lah. Nah. Learning kita berat dah ikut hukum. Boleh duduk dengan mak, dak boleh jumpa ayah. Padahal duduk dengan mak, ayah boleh jumpa pagi, petang, siang, malam. Faham? Ayah boleh ambil, bagi makan, bagi minum, bagi mandi patah dan sebagainya. Lah ni dak boleh duduk dengan mak. Faham? Dak boleh jumpa. Ramai ni. Hukumnya haram, dosa besar, kena laknat. Dak boleh jumpa dengan ayah. Faham? Hak duduk dengan ayah pula, wak payah. Mak nak bagi jumpa, wak tak ada lah, kunci pintu lah. Dosa kat tu. Tahu tak? Manusia gitulah, bila berkahwin, molek belaka. Tengok kita dengan bini kita. Kita dengan bini kita, tengok bini kita lah. Selfie semua. Tangan gini semua ni. Mini love. Bila tu mini love? Pasal dok ni dok cerai lagi. Cerai lagi. Dia kata benda kita. Dah mana laki mu? Pasal tak beruk. Nampak tak? Itulah manusia. Bila molek, baiknya serba-serbi molek. Bila balah, habis teh kita kutuk.